Rail spinning daripada Sea Hunter Tinghe Pro spek yang padu tetapi harga mampu milik sahaja 20kg maximum drag menggunakan screw in power handle, bukannya handle biasa, menggunakan screw in power handle material daripada aluminium. Untuk knob handle memang besar, selesa dipegang. Untuk kayuhan 521 untuk spek gear ratio dan juga maximum drag dia 20kg maximum drag. Rail memang sangat sesuai untuk casting, untuk bottom, untuk jigging, untuk candak sotong pun memang sangat sesuai. Dilengkapi dengan sistem tahanan air masin. Di spool cap dia ada getah ataupun rubber seal untuk mengelakkan air masuk ke dalam spool, terutama sekali air masin. Boleh lihat di sini ada rubber seal di sini untuk mengelakkan air masuk ke dalam spool, terutama sekali air masin. Untuk gear ratio 5.2 nisbah 1 dan juga dia punya maximum drag dia 20kg maximum drag. Harga mampu milik sahaja terdapat pelbagai saiz pilihannya. Ada yang macam saya pegang sekarang ni bersaiz 7,000. Rail memang sangat sesuai untuk memancing di lapangan air tawar dan juga air masin. Jadi kalau korang nak dapatkan Sea Hunter Tinghe Pro ni, boleh dapatkan segera. Harga mampu milik sahaja, spek yang padu, dapatkan segera. Rail spinning daripada Sea Hunter Tinghe Pro spek yang padu tetapi harga mampu milik sahaja 20kg maximum drag menggunakan screw in power handle, bukannya handle biasa, menggunakan screw in power handle material daripada aluminium. Untuk knob handle memang besar, selesa dipegang. Untuk kayuhan 521 untuk spek gear ratio dan juga maximum drag dia 20kg maximum drag. Rail memang sangat sesuai untuk casting, untuk bottom, untuk jigging, untuk candak sotong pun memang sangat sesuai. Dilengkapi dengan sistem tahanan air masin. Di spool cap dia ada getah ataupun rubber seal untuk mengelakkan air masuk ke dalam spool, terutama sekali air masin. Boleh lihat di sini ada rubber seal di sini untuk mengelakkan air masuk ke dalam spool, terutama sekali air masin. Untuk gear ratio 5.2 nisbah 1 dan juga dia punya maximum drag dia 20kg maximum drag. Harga mampu milik sahaja terdapat pelbagai saiz pilihannya. Ada yang macam saya pegang sekarang ni bersaiz 7,000. Rail memang sangat sesuai untuk memancing di lapangan air tawar dan juga air masin. Jadi kalau korang nak dapatkan Sea Hunter Tinghe Pro ni, boleh dapatkan segera. Harga mampu milik sahaja, spek yang padu, dapatkan segera.